Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali kepada semua. Kita bersama-sama hari ini di siaran secara langsung kita yang ke lima. Lima ni yang kelima. Kita bersama-sama sekali lagi pada episod yang kelima hari ini di Estrimo Podcast GP yang dikuasakan oleh sudah pasti penaja utama kita iaitu Estrimo Hit Pro, lebih panas, lebih padu. Seterusnya terima kasih kepada Rapido pengeluar aksesori motosikal ternama di negara kita. Kemudian ada bersama dengan Koyoko Battery, satu-satunya bateri motosikal dengan pengesahan daripada Sirim dengan waranti sehingga 18 bulan. Tune Boss, ECU dan juga CDI, dan kali ni saya ada nampak baru dia orang post dia orang tengah R&D buat quick shifter. Quick shifter punya sistem, jadi memang mantap lah Tune Boss. Jadi dia orang memang sekarang ni fokus market dia orang dekat Indonesia sekarang ni. Jadi memang dia orang sentiasa develop, dia orang sentiasa ni, dan kita nampak dia orang tengah develop satu sistem quick shifter. Jadi menarik kita nak tengok benda tu. Elala Luggage, beg skuter peneman di saat two wheel merantau ke sana dan ke sini. Mas Energy, minuman pilihan kami di Two Wheels Media, dan sudah pasti Arcade Chain, rantai yang dipercayai di litar lumba dan juga di jalanan. Tuan-tuan dan puan, kembali kita dalam Estrimo Podcast GP episod yang kelima. Kita katakan Spain Grand Prix pula. Spain Grand Prix punya, Spanish Grand Prix punya episod. Tapi apa-apa pun, kita macam biasalah, kita dengan format baru kita tahun ini, kita akan bincangkan serba sedikit dulu benda yang berlaku di tempatan. Apa-apa pun. Apa khabar Wandi? Alhamdulillah, sihat-sihat saja. Macam sihat juga nampaknya. Sihat, nampak muka macam letih tu. Kau jangan kata jet lag. Kau jangan cakap jet lag sebab KL pergi Sabah dia tak ada nak jet lagnya. Jam 2 jam lagi jet lag juga. Kita berada dalam satu time zone yang sama lagi. So dia tak berubah time zone lagi. So dia tak ada nak jet lag sangatlah. Okey, apa-apa pun kita berada dalam perbincangan kita hari ini. Kita bersama di segmen yang pertama ini, kita nak buka kita punya podcast GP kita hari ini dengan berita sedih dengan berita yang kurang best yang kita dengar, iaitu apabila baru-baru ini tragedi di MIMC, Melaka International Motorsport Circuit, di mana saya rasa itu adalah satu time attack daripada yang dianjurkan oleh Suci Muci Motorsport, di mana salah seorang peserta time attack tersebut meninggal dunia. Okey, jadi kita sedekahkan Al-Fatihah kepada kita katakan arwah. Ini adalah satu episod yang kita katakan kalau boleh kita nak jauhkanlah daripada dunia motorsport kita ni. Tak kisahlah 4 roda ke 2 roda ke, dari apa-apa pun, ini yang kita katakan risiko apabila kita berada di atas litar ni. Jadi saya nak menyeru bukan apa anda di luar sana untuk elakkan daripada sebarang spekulasi. Okey, kita nak sebut tentang spekulasi sebab terlalu ramai orang yang mengeluarkan kata-kata macam patutlah jadi macam tu, race dekat litar macam tu ke apa-apa kan. Okey, sebenarnya kita nak katakan salah media sikit lah kot Wadi. Salah media sikit apabila laporan dia orang nahas berlaku di litar go-kart. Bila letak nama litar go-kart ni, orang bayang dekat parking lot macam tu lah kan. Sebenarnya dia memang purpose built punya motorsport circuit. Nama pun dekat title tu MIMC tu adalah Melaka International Motorsport Circuit. Jadi memang litar dia adalah litar yang besar kecil lah, kita katakan. Litar yang bukanlah besar kecil tu kecil macam mana, tapi dia adalah litar yang purpose built memang untuk perlumbaan dan juga sesi latihan dan sebagainya. Cuma tragedi itu berlaku. Ada yang keluar kata sebab itu, sebab inilah. Sebab itu adalah, bila kita katakan litar yang purpose built ni, mesti ada langkah-langkah keselamatan yang dah pun diambil. Walaupun kita katakan mungkin kurang sempurna. Sebab kalau kita nakkan sempurna, dia akan ada grade-grade daripada FIM, dia akan ada grade daripada FIA. Tapi kita katakan itu adalah tragedi. Jadi kita tak nak berbincang lebih tentang perkara itulah. Ramai yang tanya benda ni tak sanction daripada MAM ke ini. Itu kita malas nak ulas lanjut. Bahagian tu kita elakkan spekulasi. Kita tahu kita kena hormat juga keluarga arwah untuk kita tidak melakukan sebarang benda percakapan kita yang boleh mengundangkan rasa kurang senang daripada pihak mereka. Betul ni? Ya, betul. Dan saya tambah sikit, yang mana ada juga yang bagi tahu, yang share punca sebenar dia bukan daripada kemalangan, tapi ada sakit serangan jantung yang menyebabkan terjadinya kemalangan. So itulah, kalau penulisan pun kita kena nyatakanlah apa punca sebenar, punca utama. Dia apabila
apabila kita katakan dia orang ni benda tu baru dan benda tu belum dapat maklumat penuh, jadi dia orang bila media ni dia orang bekerja untuk jadi siapa yang laporkan yang pertama untuk dapatkan reach yang paling tinggi kan. So two wheel dah kena so two wheel dah kena, kita dah cuba nak jadi yang pertama, rupanya tak, yang pertama tu dia akan ada pro and con dia lah. Tapi apa-apa pun kita harap segala urusan arwah, tambah pula yang arwah pula seorang guru kan, memang mengajar guru. Ya, sama dengan profession saya. Jadi ramai orang ada pula yang komen, kenapa cikgu macam ni macam tu, kenapa cikgu tak boleh ada hobi ke? Jadi macam kenapa jadi saya cikgu, saya duduk dekat sini tak boleh ke kan? Jadi macam tu lah kan. Jadi elakkan tentang perkara tu. Jadi apa, semoga yang mana anda yang terlibat dengan perlumbaan amatur ataupun secara semi pro dekat luar sana, kita nak anda sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Lakukan pemeriksaan kesihatan dari masa ke semasa, pastikan jentera dalam keadaan terbaik dan sebagainya sebelum kita turun sesekali track day ke, tak kisahlah nak pergi bukit mana ke apa ke, make sure semua dalam keadaan selamat. Baru-baru ni juga berlaku insiden di mana di Bukit Tinggi kata nampak ada tumpahan minyak di mana beberapa jentera motosikal down dekat sana kan. Jadi sama juga berdasarkan bukti yang orang nampak atas jalan tu, memang nampak kawasan tersebut sedikit berminyak lah. Jadi kita pun tak dapat spekulasi. Ramai orang cakap itulah bawa lagi laju kat situ. No lah, kita tak boleh nak kata apa. Kita tengok dia orang pun bukannya layan pecah lutut ke apa pun, relax je gunanya pun kan. Jadi kita tak nak buat spekulasi kat situ. Jadi okay guys, daripada berita yang sedikit duka, kita nak bawa sedikit berita gembira lah Wandi. Okey, kepada anda yang mana belum lagi melawati melayari perkataan dia melayari. Melayari anda boleh pergi ke twmedia.my. Ini dia. Ini dia apa? Ada countdown. Okey, jadi ini adalah live ini. Ini adalah live. Ini adalah paparan yang anda boleh tengok sekali di Twist Media ataupun di twmedia.my. Okay, sekali lagi saya ulang, twmedia.my. Jadi anda segala info dari artikel-artikel daripada Twist punya team, anda boleh masuk dan lihat dekat sini. Termasuklah ramai orang macam Min, jadual Min. Bila Min? Ni kita ada 8 hari, 19 jam, 23 minit, 56, 55, 54 saat lagi sebelum di French Grand Prix kita yang akan menyusul nanti. Senang. Dekat sini pun anda boleh tengok ada ranking, ada macam-macam, ada iklan. Pangkahkan je iklan tu, tak apa. Tapi dekat sini anda boleh tengoklah tentang informasi-informasi, dan ini dia anda nak tengok rangkuman daripada podcast GP pun semua diletakkan sekali ke dalam Twist Media punya website ni, twmedia.my. Layari. Anda dia bukannya nak kena register ke apa-apa ke, tak ada. Yang ni dia tak ada register ke, kau pergi je. Kau pergi layari je. Dan nampak ni, ada lagi nampak. Asyik ada wiki. Ini ada feature baru ni. Naik jadi dalam. Sampai nak ke wiki. TW Wiki ke Wiki TW Wiki, tak apa, kau fikirlah nama nanti, itu bukan hal aku. Itu kerja korang. Inilah cara kita tengok laman web yang agak mesra. Kita tak, memang kita fokus pada MotoGP dan itu yang utama, tapi kita tak ketepikan yang lain. Masih ada di segmen atas tu ada tempatan, dan kami juga share apa yang kami lalui, apa yang kami buat, aktiviti apa yang kami pergi. So itulah kami kongsikan semuanya, dan anda boleh tengok secara lebih menyeluruh lah di web sana. Betul. Kenapa TW Media? Sebab kita dasar daripada Twist. So dalam tu sebenarnya ada 4Wiz. Kalau orang tak tahu, kita ada page 4Wiz dan banyak-banyak lagi lah yang, so dalam tu memang menyeluruh. That's why kita terpaksa namakan kita punya brand ni kembali, dia macam ada group lah. Twist ada di bawah TW Media dan 4Wiz pun sama ada di bawah TW Media lah, macam tu. Oh, jadi dia macam conglomerate lah sekarang ni. Dia jadi macam satu kepala. Dia TW Media, kat bawah dia ada Twist, ada 4Wiz. Lepas ni kita buka 3 wheel ke apa-apa ke, 1 wheel ke. Jadi no wheel. Willy, dia ada Willy Media pula nanti ke apa-apa kan. Mana tahu masuk cover berita-berita rempit kan, Willy Media kan. Aku bagi idea ke orang ni untuk orang buat page dia orang ni.
Ada orang buat Willy bahaya. Media nanti. Okey, apa-apa pun anda boleh layari dan anda dia percuma pergi tengok sana. Kalau di iklan tu pangkah je dan no problem. Jangan risau. Memang kita akan ada benda-benda tu biasalah, tapi kita tak letak yang intrusif yang sangat yang sampai nak scroll pun susah ke apa. Kita tak buat sampai macam tu. Kita nak menyenangkan dan ini adalah satu langkah besar lah daripada Tuis Media, di mana dulu penulisan ala-ala blogspot punya style macam tu, kepada kita gunakan lagi macam-macam jenis medium lain yang nampak macam website tapi dia belum lagi website, tapi sekarang ni kita dah beralih ke twmedia.my. Oh, sedap sikit dengan kawan dia. Panjang sedap. Ya abang dia nak malam-malam je boleh pergi ke twmedia.my. Baru menghampiri. Memang next level lah. Okey, itu berita tentang TW Media. Anda boleh dapatkan maklumat segala benda, dari segi jadual, dari segi kedudukan, dari segi info terkini, artikel-artikel dan sebagainya. Anda boleh tengok dekat sana. Okey, seterusnya berita tempatan, berita sekitar kita. Baru-baru ini juga ada Toyota Gazoo Racing. Ya, di Sepang. Di Sepang International Circuit, di Petronas Sepang International Circuit. Toyota Gazoo Racing, kepada yang anda mungkin tak tahulah korang ni, kalau tak tahu, tak pernah dengar pasal Toyota Gazoo Racing ni. Dia gerakan daripada Toyota di seluruh dunia sebenarnya, GR Racing ni. Okay, dia pun ada bertapak di Malaysia. Dah pun lama sebenarnya. Dah pun lama. Saya rasa daripada selepas COVID lagi pun dah memang wujud dah benda ni. Sebelum COVID ada lagi. Saya rasa mungkin lepas COVID tu lagi kot. Dulu famous dengan artis kan. Dia datang sebelum ni dengan artis kan. Tapi kali ini apa yang menariknya daripada Toyota Gazoo Racing, ramai orang bertanya juga macam artis tak masuk ke tahun ni. So, jadi macam kali ni nampak Toyota lebih ingin tunjukkan kualiti kereta mereka, yang mana memang mereka ambil ini memang driver yang berpengalaman. Memang kalau tengok kereta tu tahan untuk racing. So betul. Itulah kualiti mereka. So bukan lagi untuk sekadar hiburan, sekadar untuk havoc, tak. Tapi ini serius, mereka nak tunjukkan kualiti produk mereka. Dapat bau macam bau owner Toyota pula. Bukan. Sebab dia macam nak bagi tahu yang tahan kan. Macam owner Toyota je bang ni kan. Bukan. Bukan Okey, jadi memang dia orang pun dah ni siri ni, memang ni ada kawan saya pun dulu pernah join untuk Gazoo Racing ni. Jadi dia antara kata satu segmen perlumbaan yang juga mencari bakat juga sebenarnya. Dia antara salah satu yang ada dalam kalender perlumbaan di Malaysia. Sebut tentang perlumbaan di Malaysia. Kita nak kita ambil singkat je bahagian tu. Satu nama yang sekarang ni meletakkan nama Malaysia di mata dunia sekali lagi. Sekali lagi bila kita sebut pasal dia ni, kita tak boleh kata apalah. Dia mengharumkan nama negara lah. Wandi, kita sebut anda masukkan tanda pangkal ni ataupun kita kata apa, hashtag ni HD13 Wandi. Okey, kepada anda yang mana terlepas, kita ada seorang pelumba yang mewakili negara kita berada di pertandingan Road to MotoGP Red Bulls Rookie Cup Championship. Red Bull Rookie Cup. Jadi dia mengharumkan nama negara sekali lagi, Wandi. Baru-baru ini perlumbaan di Harris, dia pada perlumbaan pertama dan kedua tamat di kedudukan kedua. Dua-dua perlumbaan tamat di kedudukan kedua. Dan yang paling membanggakan kerana beliau sekarang tengah berada di puncak carta kejohanan Red Bull kisah ini, buat pertama kali untuk HD sendiri dan untuk rider Malaysia juga. Saya ada share dekat, walaupun sedikit lambat saya share dekat page saya kan. Bila saya dengar Hakim Danish pole position, bukan dia pergi sebab dia ikut belakang orang dia daripada nombor 18 ke naik ke, no. Dia pole position, dan dia pole position tak silap saya dengan perbezaan hampir 0.3 kot ke 0.4 second daripada orang lain di Jerez tu. Jerez ni adalah lintas yang sangat teknikal dan dia berjaya menguasai di situ. Tapi kita katakan bila berada dalam segerombolan ni, strategi lah. Ramai orang tengok kenapa Hakim Danish tak lead bila menjelang 5 lap terakhir ke. Sebab ini adalah perlumbaan motor yang kecil, motor yang memang tak dapat nak lari selagi kau tak ada advantage yang betul-betul besar. Jadi memang dia berada dalam kelompok. Saya tengok untuk race 1 tu dia berada di kedudukan 3 yang teratas tu. Memang nasib dia final corner tu dia keluar tersentuh di bahagian tanah sedikit dan menyebabkan dia hilang momentum lah sedikit untuk
Sebab dia cuba guard lah, saya rasa. Dia nak masuk ke final corner tu, dia cuba lindung, ambil defensive line, dia ambil begitu wide sampai tersentuh sedikit ke atas tanah di bahagian tersebut, dan dia hilang momentum untuk corner yang seterusnya. Dan itu tadi kata apalah, mungkin kita ada VT daripada Hakim Danish ke Aman Okey, jadi jom kita dengarkan sama-sama apa kata beliau. Assalamualaikum semua. Selesai untuk first one untuk orang pertama dekat Jadan untuk Rugby Cup. So alhamdulillah saya berjaya menamatkan di podium P2. Tetapi semestinya saya mahukan kemenangan. Tetapi pada dalam race saya berasa sangat baik dengan gesture saya dan feeling saya. Dalam race saya cuba untuk manage berada di grup hadapan, dan kemudian pada last lap saya cuba untuk kekal posisi saya nombor 1. Tetapi pada second last corner saya ada buat mistake, saya terkeluar, kemudian saya lose speed dekat situ. Tapi apa pun saya akan belajar daripada kesilapan ini untuk bawa untuk race besok. Saya akan improve dan saya akan cuba buat lebih baik lagi, insyaAllah doakan kejayaan saya. Dan saya tidak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih kepada sponsor saya, Sepang Circuit, KBS, Terengganu Ink, RTB Global, juga family saya. Ini semua untuk anda semua, untuk Malaysia. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Itu dia. Memang bersemangat. Dia bagi ulasan pun tak macam dulu. Dulu macam betul. Saya dah ni, tapi ini memang nampak dia energetic, dia memang pakai kod langsung. Pakai kod langsung dah depan kamera, betul. Sekarang ni dah betul-betul lancar sekarang. Dulu dengan pelat dia apa semua, sekarang ni dah mantap dah kan. Tak lama lagi ni. Ini harapan negara lah, kita katakan harapan negara Wandi. Ya, saya rasa next kita kena minta versi bahasa Inggeris pula. Betul. Ulasan dia versi bahasa Inggeris pula. Barulah international tak lama lagi lah. Dan untuk pengetahuan semua, Hakim Danish ini tahun terakhir beliau di Red Bull Rookies, kerana Red Bull Rookies hanya bagi peluang 3 tahun saja. So selepas 3 tahun, kalau ada rezeki akan terus ke Moto3. Kalau tidak, terpaksa cari haluan lain. Dan kita tengok Hakim Danish, insyaAllah kita boleh kata akan ada rezeki. Dan dia kalau betul dia jadi berjaya ke Moto3, cikgu, boleh kata dia betul-betul pelumba pertama Malaysia yang betul-betul melalui road to MotoGP. Kerana dia start daripada mini GP, pada tu Bucci, terus ke ATC. Dia ni produk pertama yang betul-betul dari bawah. Yang betul-betul produk yang orang ragui dulu ni. Ya. Yang orang cakap trust the process, yang orang tak percaya tu kan. Ini kan, jadi kita nampak dia punya proses ni dah melahirkan beberapa nama pelumba. Hakim Danish, kita ada Kabil Irfan kan. Jadi insyaAllah, bukan nak kata orang yang meragui itu tak betul sebenarnya. Memang kita pun dulu sedikit terdetik rasa ni kan. Tapi kita dah nampak hasil dia sekarang ni, dan kita doakan segalanya yang baik untuk Hakim Danish, dijauhkan daripada sebarang kecederaan, dan kita katakan terus sukses lead dalam championship Red Bull Rookie Cup. Bangga. Bangga. Dan dia bukan sekali. Sebab dia bukan nasib tau. Dia bukan daripada P15 ke, dia bukan daripada P7 ke, P8 ke. Dia bukan waktu hujan saja ke kan. Sebab dia pole sitter dekat track Europe, yang dekat dalam roster dia orang tu berapa ramai nama-nama yang daripada Sepanyol kan. Jadi itu adalah home race dia orang. Jadi memang salute Hakim Danish. Kita rugi aku tak minta sign dia dulu. Itulah. Pernah berselfie. Saya dulu ada event dengan MEM dulu kan, jadi tak sempat macam tu siapa budak ni kan, jadi macam tu kan. Jadi itu tentang Hakim Danish. Jadi semoga baik. Kita kembali kepada perlumbaan lagi. Kita masih dalam perlumbaan dalam yang berlaku dalam 1 minggu 2 minggu ni. Bermulanya perlumbaan ARRC Wandi. Ramai yang menantikan perlumbaan ini, di mana nama-nama pelumba-pelumba daripada Malaysia yang memang diberikan tumpuan sudah pastilah. Nama-nama seperti Hafiz Syarin, nama-nama seperti comebacknya nama Azlan Shah. Azlan Shah yang mengumumkan persaraan dia sebelum ni.
Dan comebacknya dia tambahan pula dengan ada sedikit isu, tapi tak perlu diperbesarkan. Isu tu dia orang dah rectify, dia orang dah jelaskan kembali apa isunya. So kita tak perlu nak ulas selanjut tentang benda tu. Dan yang penting kita dapat tengok dia orang Talita dan Zakwan Zaidi kan. Jadi perlumbaan ARC baru-baru ni macam mana Wadi? Perlumbaan yang berlangsung di Buriram, Thailand. Ya. Tempat yang memang tak asing bagi pelumba-pelumba jago Asia. Dan saingan yang macam biasa, saingan mantap, saingan yang terbaik, terutamanya daripada Gentera Honda. Saya teruja bila lihat Azrai terutamanya jago. So Azrai kali ni bila dah ke 1000cc memang nampak dia bukan sekadar pelengkap tapi memang pencabar. Itu Betul. memang selalu. Dan Azlan Shah sendiri yalah dah berusia 40-an. Ya. Macam ini satu yang tak tahu nak salute banyak mana, tapi macam cikgu kata pada episod lepas, umur setiap atlet yang dia berada pada tahap tertinggi umur sekitar 23, 24 kata silap saya. Tapi ni dah 2 kali ganda, 42 ke 43 Azlan Shah sekarang. Tapi masih lagi boleh fight dengan budak-budak muda cikgu. Ini tak tahu macam mana nak salute dia. So mudahan terus kekal aktif, sihat kepada Azlan. Betul. Dan terus dapat memberi saingan yang terbaik dan mungkin dapat rangkul gelaran seterusnya di LRC. Saya macam bila sebut nama Wadi tadi, nama-nama pelumba-pelumba Malaysia ni apa semua, saya rasa mungkinlah Sepang Circuit perlu fikirkan, kita perlu macam embed ataupun kita perlu abadikan nama-nama legend-legend kita yang tertentu untuk berada di selekoh-selekoh yang tertentu ke di Litas Sepang ke, seperti yang dibuat di Jerez terutamanya kan. Ada Alex Crivier corner, kita ada Lorenzo corner, kita ada nama-nama pelumba-pelumba yang ni kan. Jadi saya tak tahulah kalau terbuka pintu hati pengurusan Sepang ke nanti kan dengan CEO baru mereka ni, mana tahu perkara tu mungkin boleh direalisasikan. Maafkan saya, Presiden. Bukan CEO Presiden. Jadi marah CEO kan. Aku eksekutif lagi ke sini kan. Okay. Jadi sebab saya rasa sudah tiba masanya untuk kita berikan sedikit penghargaan dia orang ni. Sebab yalah, kadang-kadang kita kata hero yang tak diundang. Yang tak didendang, bukan tak diundang, yang tak didendang. Menang Asia punya series pun sambutan sendu, sambutan tiada sambutan ke apa-apa kan. Jadi sampai orang pun tak tahu yang kita punya pelumba juara Asia sebelum ni. Ramai pelumba Malaysia yang juara Asia sebelum ni tak war-warkan pun. Cuma 1-2 pelumba saja yang diberikan perhatian. Dan mulalah orang kata kita punya media bias dan sebagainya lah. Jadi saya rasa itu patutlah. Okey, tapi apapun, next race mereka adalah di kita katakan perlumbaan di Sepang. Okey, jadi kita nak tengok tambahan pula ramai nak berikan perhatian apabila Hafiz Syahrir menyatakan dia nak buktikan sesuatu di Sepang. Jadi ramai lah kata lah macam-macam lah, spek Asia lah, spek Europe lah, spek apalah kan. Saya tak tahu lah mana dia orang dapat. Dia lebih kepada, dia bukan spek Asia, spek Europe, dia lebih kepada spekulasi. Dia lebih kepada spekulasi. Jadi tak apa, kita tengok je hasil dia macam mana. Kita kena faham dia orang adalah tim yang berada dekat dalam kita kata baru 2 season dekat dalam ARRC kan, berbanding dengan tim-tim lain yang sudah pun berpuluh season dekat dalam ARRC. Sudah pasti data paling penting. Apabila kita cakap pelumba ni, data lah paling penting kan. Dengan dia orang hanya berbekalkan seorang pelumba, jadi bukan kita nak backing dia, bukan. Cuma ini adalah possibility yang mungkin boleh dijadikan alasan kan, jika ada apa-apa kan, cabaran yang dihadapi. Betul. Jadi dia pula ada mula dengan reputasi dia lah macam mana ke kan. Jadi itu yang orang pandang kan. Sampai kita tengok sampai tengok dekat Amin Zulkarnain dekat sini, dia kata ada yang penulis ingat pelumba Malaysia hanya seorang je dalam ARRC. Dia macam nampak macam tu pula penulisan dia orang kan. Ibarat seorang je dalam ARRC, Hafiz Syahrir saja, sedangkan pelumba-pelumba kita yang sudah pun bergelar juara ARRC berkali-kali kan. Zakwan Zaidi pernah, betul? Dengan Azlan Shah pernah kan. Tak pernah pun namanya disebut sampai macam ni. Tapi tak apa, ini memberikan orang lebih perhatian kepada perlumbaan ARRC sebenarnya. Ini adalah publicity yang baik juga sebenarnya. Jadi apa-apa pun itu tentang ARRC, the next race will be in Sepang.
Jadi kepada anda boleh hadir dan juga tunjukkan sokongan anda kepada jentera mana, pasukan mana dan juga pelumba mana yang anda sokong nanti. Okay, next kita bersama dengan perlumbaan Capri. Caprix. Ya. Capri pula dah. Caprix Wandi, aku dah tersebut ala-ala ni pula. Okay, Caprix, apa perkembangannya Wandi? Saya sendiri berada di sana cikgu pada perlombaan pada hari Ahad. Nak beritahu yang memang saya hadir dan saya pun ada. Firstnya terima kasih kepada Elala, kita ambil kesempatan dan mereka pun menaja podcast kita. Terima kasih Elala Luggage dan juga Monster Energy Drink yang mana membekalkan kami bahan untuk kami jadikan konten di media sosial kami sempena ataupun untuk memeriahkan suasana Malaysian Cup Week pada Ahad lepas di Sepang. So perlumbaan pertama bermula musim ini di Litar Kebanggaan kita, tak besar lagi. Jadi di situlah kita tengok cabaran, terutamanya saya akui banyak mata memandang kepada jenama baru cikgu, Wosh. Yang mana berani datang untuk sertai saingan tertinggi, boleh kata tertinggi lah di Malaysia untuk Jentera Motor Cup. Dan beliau bukannya Wosh bukannya datang sebagai ataupun macam mana kata memang datang untuk mencabar kerana mereka bekerjasama dengan AS25 team. So Azlan Shah memang kita tahu pengalaman dia di tempat sendiri, pengalaman di Cup Weeks bukanlah calang-calang. So mereka bergabung dengan Azlan Shah untuk menaikkan jenama mereka dan nampaknya bukan itu saja cikgu. Dia tak terhenti satu saja. Mereka juga turut terlibat dengan kategori Pro-Am. Adanya jentera dari Wosh, ada 2 pasukan kalau tak silap. KBG dengan saya lupa, 2 ke 3 sebab ada Burak satu lagi. So dari situlah kita nampak mereka betul-betul ingin naikkan nama mereka, sebab bila dah join perlumbaan dia macam gamble cikgu, sama ada nama tu akan terus cantik ataupun terus merudum. So kalau dah dapat bagi tentangan, dapat bagi saingan, maka nama akan naik dan itulah tujuan utama sertai kejohanan. Pada masa sama mereka pun nak naikkan lagi tahap kualiti jenama jentera mereka supaya kita ni bila beli pergi ulang alik ke katakanlah 50 km sehari tak ada masalah. So itulah je yang nampak. Saya pun bila sebut tentang Vosh, bila sebut tentang jentera dia orang ni, bukan kita nak iklan ke apa-apa, tak ada. Cuma ini dia pendatang baru. Bila pendatang baru ni bagi seri yang barulah. Bila bagi seri yang baru, dia punya FR150 tu Formica Rosa nama dia. Nama dahsyat. Cuma saya nak mention dekat sini sebab saya gembira apabila sahabat saya berada dalam tim dengan Azlan Shah, AS25 Academy, Afizat Sepahat. Ini yang sahabat saya yang saya kata berada dalam kontrak yang agak kejap sebelum ni tu. Alhamdulillah kini dia sudah pun berada dalam pasukan AS25 Academy, walaupun yang perlumbaan baru ni tapi dia bersama dengan adik dia Hafizi Sepahat Brothers berada dalam tim yang sama. Shout out sikit lah kawan sendiri kan. Jadi all the best lah untuk ni. Tapi yang saya rasa diorang kata memang nampak peningkatan ataupun mendapat data yang baik adalah dari segi perlumbaan di Pro-Am sebenarnya tentang jentera diorang Vosh ni. Jadi kita teruskan berikan perhatian. Jadi diorang nak pecahkan dominasi daripada 2 buah jentera utama yang ada dalam sirkuit MCP ni. Jadi kita menarik untuk kita lihat sebab sebelum ni dah pernah ada jentera lain masuk untuk kacau dominasi daripada dua jenama besar, Honda dan juga Yamaha ni. Jadi jentera tersebut tidak dapat memberikan saingan yang baik dan dikatakan sedikit macam kurang berikan kita katakan tumpuan lah sebenarnya yang penuh kepada perlumbaan di MCP ni. Jadi kita tengok perginya macam mana dengan banyak tim daripada Vosh ni. Ini yang menarik untuk kita tengok sebenarnya. Dan cikgu, mungkin orang keliru kerana dua-dua jentera ni 150cc. Betul. So kenapa di Pro-Am menyelah, tetapi di kategori utama 150cc kurang, agak kurang dah ke belakang. Mereka sebenarnya menggunakan bahan yang kira berbeza lah. Betul. Spesifikasi yang berbeza.
Pro Am ini lebih kepada ayat mudahnya kepada standard apa yang ada. Betul. Cuma tambah baik saja, tapi tak banyak lah, kekalkan apa yang standard. Tapi kalau kategori 150, itu berhabis racing. So dari situlah dia ibarat macam kalau kita kata MotoGP ni prototype kan, dekat situ dia ada spesifikasi dia orang kena ikut spesifikasi yang dikeluarkan oleh MAM, cuma dalam lingkungan yang betul tu, cuma dia orang lebih boleh bereksperimentasi ke atas jentera. Lebih kepada Pro Am ni lebih kepada jentera atas jalanan macam sedikit modified, macam tu saja. Jadi memang itu yang membawa beza antara kedua-duanya. Silakan. Saya rasa nak hilangkan diri. Man. Saya rasa Wash Racing Team ni adalah tim paling lengkap lah. Sebab dia direct kilang. Memang factory support. Maksudnya apa dia punya feedback terus pergi kilang. Sebab pendapat saya lah, kalau macam brand yang lain, dia kan ada division yang dekat Malaysia. So mungkin dia punya pembangunan tu limitation lah sikit. So saya punya pendapat lah. So saya rasa Wash ni memang direct macam tim kilang masuk. Macam memang saya rasa kau dia orang punya feedback lah. Jadi itu yang menarik dia, kilang sendiri yang masuk. Tapi kita tak tahu lagi sejauh mana sebenarnya. Kita tak tahu lagi sejauh mana supportnya apa semua nanti. Sebab benda yang sebelum ni pun pernah berlaku. Dia katakan dia orang nak support daripada kilang, tapi hanya separuh jalan. Jadi kita tak tengok Voice. Saya rasa Voice lebih serius dalam kancah MCP pada kali ni lah, saya rasa, daripada yang sebelum ni. Jadi ada apa-apa tambahan daripada Wani untuk Petronas Capri ni? Tak ada. Tak ada. Jadi sebenarnya kita di Twist Media pun dah mula memberikan lebih perhatian. Kita dah mula beri lebih perhatian kepada Malaysian Cup Prix. Bukan apa, sebelum ni kita tak bagi sangat perhatian sebab kaki tangannya tak cukup, bang. Kaki tangannya tak cukup dan kita bergerak hanya sekadar kita kata hobbyist, orang yang sebagai hobi ke apa-apa. Cuma sekarang ni kami dah mula lebih serius, kita dah mula dapat akses lebih, kita dah mula dapat kepercayaan daripada pengeluar-pengeluar dan juga penganjur-penganjur. Jadi kita sentiasa kalau boleh race bawah jambatan pun kalau ada orang jemput kita orang pergi. Macam tu lah. Cuma yang tu tak boleh lah kan. Cuma kita kalau boleh kita nak cover sebenarnya. Cuma kalau cukup masa dan ketika memang kita akan cuba berikan update dari masa ke semasa. Itu tentang Cup Prix dan seterusnya. Perlumbaan yang turut berlangsung adalah di MSF. MSF. Ini tak lain tak bukan je kawan kita juga. Ya, kawan kita dan juga penaja kita juga. Penaja kita juga selain di Malaysian Cup Prix, Extremo berada di Malaysian Cup Prix dan juga Extremo berada di MSF. Jadi MSF dia ada Superbike, perlumbaan Superbike di sana. Jadi yang mana terlepas aksi kita ada berlaku, baru-baru ini kita ada cover sedikit sebenarnya tentang isu yang berlaku di MSF ini. Jadi ada apa-apa nak ulas Wandi tentang perkara ni? Ya, yang mana heboh sekejap. Heboh atas apa yang kami post berkenaan apa ni ruang lingkup masa, catatan masa untuk perlumbaan Superbike. Yang mana bagi dia pecah je, dia pecah kepada kategori profesional, kategori yang kurang pro. Ni sebab mengikut MSF sendiri, mereka sedar kebanyakan peserta yang mengikuti kejohanan ini datangnya daripada orang kebiasaan, bukannya bangun mata terus main motor, bukan, tapi lebih kepada hobi motor, minat motor. So ini peluang untuk merasai perlumbaan ala-ala perlumbaan yang di-sanction, yang dianjurkan dengan betul kan. Ya. So itulah jadi yang jadi isu hari itu kerana pemenang dan juga tempat kedua 1, 2, 3 tak silap diturunkan kedudukan kerana catatan masa yang dilakukannya terlampau laju, terlebih laju. Dan salah seorangnya pengulas yang famous lah di TikTok, boleh kata paling famous di Malaysia antara lah. Dan dia pun pernah hadir bersama kita beberapa kali. Dia pun terkena dan terpaksa akur daripada P2 jadi P berapa itu? P5 ke berapa? Lupa dah saya.
T5. So kita terpaksa turun kerana 2-3 kali dia melebihi ruang masa, catatan masa. Dia lebih pun tak banyak. Tak sampai 1 saat katanya. Tapi kalau dah regulation ni macam tu, so terpaksa ikut. Next time rasanya Nerd boleh join pro rasanya. Betul. Sebab ramai tak tahu sebenarnya apabila anda masuk dalam siri di MSF ni, dia ada kategori-kategori dia kan. Jadi kategori-kategori ni dia orang berdasarkan kelayakan dia orang sebelum dia orang masuk siri inilah. Cuma apabila kita tak tahu macam mana, sebab Nerd ni kan dia bekas seorang pelumba dulu kan. And then mungkin masa awal tu dia hanya dapat melakukan catatan masa tu yang membolehkan dia berada dalam kategori ini saja. Dan apabila dia berada di atas jentera tu semakin lama semakin selesa ke apa-apa ke, oleh kerana dia adalah betul-betul pelumba sebelum ini, jadi dia lebih cepat adapt dan lebih data dia lebih baik untuk disampaikan dan sebagainya. Dia dapat improve dengan sangat baik sehingga kini, ataupun mungkin berat badan ke apa, kita tak pasti. Kita tak dapat spekulasi kan, BMI dia tak stabil ke apa, memuatkan dia laju ke apa-apa kan. Jadi kita kata dia tak boleh kata apalah, benda tu regulasi dan dia pun terima. Dan baru-baru ni yang kita buat nampak macam gempak pun sebenarnya kita orang tahu sebenarnya itu adalah regulasi dia semua. Cuma nak tarik perhatian supaya orang tahu ada racing series yang macam ni di Malaysia. Sebab ramai yang bila pakai superbike ni tak habis-habis track day. Sebab orang jiwa perlumbaan tapi pergi track day macam kurang sikit lah sebab kita nak berlumba kan. Tapi bila dekat sini korang dapat tahu sebenarnya MSF punya siri ni, korang pun sebenarnya kalau ada bajet, korang ada kemampuan, korang boleh menyertai sebenarnya. Korang boleh pergi tengok website dia sendirilah macam mana cara-cara untuk sertai sendiri dalam siri perlumbaan di MSF ni. Ya, dan dia boleh kata agak mahir, tak adalah betul-betul top ataupun mahal. Betul. So bagi anda yang mampu untuk menampung superbike, maka dia percaya memang mampulah untuk menampung kos perlumbaan di MSF. So itulah yang boleh kita kata. Sebab macam contoh dia, kalau yang masuk perlumbaan kereta pun tak silap saya, macam tayar-tayar pun dia orang nak beli ada harga khas untuk peserta kan. Sebab korang tak payah nak cari tayar apa aku nak pakai untuk grade perlumbaan nanti memang ke tayar macam mana ke. Dia ada tayar yang memang dia orang letak dan harga dia sangat baik untuk peserta-peserta dan sebagainya. Bajet pun akan jadi lebih rendah untuk korang apa semua. Jadi korang boleh tengok sekali. Dia ada siri-siri yang dia orang buat. Dia ada motor MSF, dia ada toge dia ada macam-macam lah, perlumbaan 4 roda semua ada dekat sana. Jadi korang boleh pergi dengan MSF dan dia adalah antara yang semakin meningkat naik lah. MSF di Malaysia Speed Festival, nama dia punya MSF tu, di singkatan dia. Okey, baik, seterusnya kita bersama lagi satu siri perlumbaan yang berlangsung juga, iaitu Mini GP Wandi, yang turut berlangsung baru-baru ini. Ada sedikit ulasan Wandi? Kemeriahan yang sangat dirasai, terutamanya kerana adanya kategori baru cikgu. Kategori di sana, kategori mini motor, iaitu pocket bike, yang mana ini perlumbaan support, boleh kata support guys. Kita ada pelancaran itu. Mereka melakukan pelancaran mini motor, RCB Mini Motor Championship. RCB sebagai penaja utama atas kejohanan ini. Puan Lina wakil daripada RCB bersama Zulfahmi Khairuddin selaku pengurus utama kejohanan RCB Mini Motor Championship telah melancarkan jentera, corak jentera dan juga corak racing suit yang digunakan oleh anak-anak kecil ni pada perlumbaan untuk sepanjang musim ini. Kita boleh nampaklah pada jentera Poli ni buatan Itali itu yang berkapasiti 40cc. 40cc, two stroke? 40cc air cool. Dia ada dua, satu water cool, satu air cool, tapi ini lebih pada air cool. Dan juga peserta-peserta adalah pelumba daripada anak-anak kecil yang berumur 6 tahun hingga 9 tahun. So hanya ruang lingkup umur ini saja yang dibenarkan untuk sertai, dan umur ini ditentukan dari segi tarikh lahir, bukanlah tahun kelahiran, tapi tarikh lahir. So kepada sesiapa yang mempunyai anak yang mungkin jiwa pemotoran, bolehlah cuba untuk hantar anak bagi sertai kejohanan ini pada tahun hadapan, dan mereka ada buat selection. So itulah kemeriahan saya yang berada di situ cikgu, memang turut berteriak lah, turut menjerit kerana perlumbaan walaupun anak kecil ini
Tapi saingan mereka, cara mereka bersaing, cara mereka berlumba, seperti mana kita tengok Moto3, Moto2 dah cikgu. Cuma dalam Saling skala lebih berhimpit. kecil. Kan? Tapi saling berhimpit, saling block pass, macam mana dia defense. Itu memang best cikgu. Memang best. Kadang-kadang bila saya tengok perlumbaan macam mini GP ke apa-apa ni, tambahan pula yang macam peringkat lebih bawah di Malaysia kan. Kita belum sampai ke FIM mini GP Asia ataupun dunia lagi. Maksudnya umur dia lebih rendah apa semua ni. Kita tengok macam kita sampai kadang-kadang tak boleh nak brain. Macam mana dia orang tahu strategi ni pada umur macam tu? Kan kita kadang-kadang umur kita yang macam saya dengan Wandi 20-an ni kita pun kadang-kadang macam okey, mesti dia nak buat macam ni lepas ni kan. Kita sekarang baru dapat adapt dengan konsep tu kan. Tapi bila kita tak dapat nak brain bila budak umur 6, 7, 8, 9 tahun kan. Dia orang dapat fikir strategi macam tu, macam mana nak masuk, nak buat block pass, macam mana nak buat cutback dan sebagainya kan. Memang lain macam perlumbaan ni. Dan lajunya cikgu, mereka satu pusingan mereka berjaya buat catatan masa terpantas 1 minit 9 saat. 1 minit 9 saat. Kalau anda ada jentera jalanan RS pergi ke buat Waisuku ke, cuba pergi buat di tak dapat Sepang Go-Kart. Cuba pergi buat 1 minit 9 saat tu senang ke susah? Tak payah pakai 4 roda, tak payah pakai 2 roda. Cuba pakai 4 roda tengok. Kan? Saya rasa tak dapat tu. Kalau kita ni bukan regular, memang bukan pelumba, memang sekadar pengguna harian pergi pergi pejabat, balik pejabat, sekarang pergi buat track day, gunalah Waisuku ke apa kerja, cuba pergi buat. Tengok 1 minit 9 saat. Betul. Agak ketat je, agak ketat dengan litar macam tu. Itu yang seluruh adik-adik ni. Dengan adanya mini motor racing di Malaysia ni, mini motor perlumbaan mini motor di Malaysia, Mini Motor National Championship yang dikelolakan oleh ZK Racing, kita sekurang-kurangnya kita ada pelapis untuk ke siri seterusnya. Langkah seterusnya dia luas lagi sebenarnya. Bukannya nak terus ke mini GP. Mungkin dia boleh scout daripada MCP. Mungkin anda tak nak anak-anak anda pergi ke mini GP, nak pergi ke Kaprik, cuma just nak bagi pendedahan awal ke apa-apa kan. Jadi ini adalah dia membuka langkah lebih awal sebenarnya. Sebab sebelum ni orang tertanya-tanya, selain daripada event-event kecil, mini pocket bike kan, yang pergi buat dekat lot parking, hanya berdasarkan bajet beberapa orang parent ni saja kan. Selalunya kadang-kadang saya tengok pocket bike punya race yang kecil-kecil ni, tengok hanyalah mungkin ada 5-6 orang ibu bapa yang minat betul-betul. Dia orang cuba organize race. Dia orang cuba buat macam tu je, just macam fun race untuk anak-anak dia orang mencuba kan. Jadi sekarang dah ada platform yang lebih baik dan dengan dikelolakan dengan baik, yang disanction dengan baik dari segi safety. Tengok suit dia orang pun, wah, proper suit itu memang pakai kan. Kita tengok pula macam bila dah tu langkah seterusnya bersama dengan mini GP, dengan bila lagi nak merasa sesah pakai tayar Pirelli kan. Betul. Sebab kita kalau boleh dulu nak cari CST punya tayar kan, jenama-jenama China ke apa-apa tayar. Bila lagi kita nak pakai Pirelli punya tayar kan. Jadi memang jalan yang cukup baik untuk anda peminat-peminat motor ni, yang kita dah terlepas jauh. Kita mungkin nak libatkan anak kita lah nanti, insyaAllah macam tu. Boleh mula daripada sekarang. Dan seterusnya di mini GP, kategori utama 190cc, ini memang tak kekok lah untuk sebut nama dia. Kabil Irfan sebagai juara bagi perlumbaan 1 dan 2. Dia seperti yang dijangka akan mengharungi season ini seperti mana season lalu, agak mudah kerana dia memang dah world punya pelumba taraf dunia dah, bukan taraf dia senang cakap lah, dia world champion. Dia dah world champion 160cc, dan tahun ini memang kita nampak Zulfahmi Malaysia dan Kabil sendiri tekad untuk dapatkan title kedua di kategori 190 pula. Betul. So itulah kita nantikan, dan kita ada harapan juga, InsyaAllah. Dan pada tahun hadapan dia akan ke ATC. So dengan apa yang dia lalui di mini GP dan di ESBK, saya rasa dia memang dah dibentuk sebaik mungkin lah. IATC tu mungkin akan jadi makanan untuk dia nanti. Betul. Sebab pelumba-pelumba yang dia hadapi di Eropah level sangat berbeza. Bukan kita nak kecilkan pelumba-pelumba di Asia, tidak. Tapi sana punya cara lain macam. Sebab tu dia orang banyak berpusat dekat sana.
Tidak, ini mencuti betul-betul luar rumah saya ni. Saya tak tahu jiran saya. Aduh. Okey lah, sebelum kita berehat, kita masuk juga sikit lagi Iman Kita masuk sikit lagi pasal kita punya bersama dengan kita punya rakan-rakan kita yang lain ni. Baru-baru ni juga Tuis Media dijemput untuk bersama dengan Majlis Rumah Terbuka bersama dengan M-Force. Okey, yang sudi menjemput kami. Terima kasih kepada M-Force yang sentiasa support kita punya kita punya branch punya media ni, bukan sekadar review motor, sebab kita di Tuis Media ni bukan review motor kan, tapi itu bukan utama. Itu bukan kita punya forte, bukan kita punya tumpuan utama, tapi masih dijemput. Dan terima kasih kepada M-Force dan sehinggalah wakil daripada kita pun dah dibawa ke luar negara sebelum ni kan oleh tim daripada M-Force. Tambahan pula orang yang pergi ke luar tu adalah orang kat sebelah saya ni kan. Orang jauh tu. Dan orang di sebalik tabir pun sama je. Ya. Yang sebalik tabir pun sama juga. Yang sampai dah sampai Portugal kan. Dia dah sampai Portugal, dia dah sampai Portimao. Okey, lepas tu juga Tuis Media juga sudah pun ke Taiwan. Tuis Media sampai ke Taiwan untuk menguji SYM ADX TG. Dan TTLBT tu apa dia? 508 tu. Okey, ADXTG. Mungkin ada seseorang ada orang yang menyesal dah booking motor lain sekarang ni. Jadi orang yang bercakap. Kita dah booking motor lain sekarang ni, so kita tak tahu, tiba-tiba tengok ADXTG ni pun macam okey, tak apa. Tapi masih sempat untuk ubah fikiran, tapi saya akan kaji balik nanti. Jadi terima kasih kepada semua yang rakan-rakan kita yang sentiasa menjemput Tuis Media untuk bersama-sama, tambah-tambah pula yang bawa sampai ke luar negara ni. Kita ni sebelum ni nak masuk Siam pun segan. Dan tiba-tiba dijemput pergi Taiwan, dijemput pergi China, dijemput pergi Portugal. Tambah Man pergi Portugal tu macam serius lah. Kan? Man nak keluar daripada Ampang pun dah takut. Jalan lagi nak pergi sampai Portugal. Aduh. Itu memang dan kami betul-betul berterima kasih macam cikgu kata tadi. Kami betul-betul berterima kasih kepada M-Force dan kami harap agar ia berterusan. So nanti mungkin ke China lagi, okey, saya pun boleh juga pergi lagi ke Taiwan lagi ke mana-mana tempat kami sentiasa bersedia. Minta maaf lah kepada yang menonton yang terdengar bunyi dentuman dan juga semua benda tu, kita minta maaf. Wandi sebenarnya membuat liputan ni di Ukraine. So jadi tak apa, kita akan berehat seketika. Selepas ini kita masuk sedikit isu di MotoGP yang berlaku pada baru-baru ini. Selepas ini kita cuba kupaskan.